apa tadi, kita terus goreng baru kita. Sahabat-sahabat tanya kenapa warna dia tak hijau kan? Sebab di sini saya lebihkan bawang, sahabat. Saya suka bawang tu lebih. Kalau bagi yang suka yang pedas-pedas, lebihkan bawang lebihkan cili merah sikit ya. Tapi di sini anak-anak saya, isteri saya, dia suka lebih daripada bawang merah. Jadi saya lebihkan bawang merah, sahabat. Kita tunggu dia agak garing sikit, baru kita akan masukkan garam sedikit rasa ya. Okey, setelah sambal kita dah naik bau dan agak garing, sahabat, kita akan masukkan sedikit Ajinomoto. Sedap rasa. Dan jangan lupa, sahabat, masukkan garam secukup rasa. Jangan terlalu rasa. Kita kacau. Kita kacau guys ya. Kita kacau. Jangan campur gula pula, sahabat ya. Tapi mungkin kalau yang suka manis boleh campur gula. Sambal kita dah hampir siap guys ya. Sambal hijau plus bawang Sambal hijau plus bawang. Jadi, kalau sambal hijau saja dia pakai cili hijau lebih, bawang sikit. Tapi sini tak, saya lebihkan kepada bawang merah, sahabat. Jadi dia punya hijau tu tenggelam, tak nampak hijau. Tapi tetap sama rasanya macam sambal hijau. Makan dengan ayam goreng boleh, ayam bakar boleh, ataupun makan dengan nasi saja pun boleh. Semoga tutorial ini dapat dan sedikit pengetahuan pada kita semua dan bermanfaat. Sila cuba sendiri di rumah. Kalau buat resepi macam saya buat ni, insyaAllah tak akan lari, sahabat tak risau, dia tak akan lari. Sahabat ni dah hampir masak. Api. Okey. Kita bagi dia sedikit air sikit. Oh, sedap bau guys, sahabat bau dia sedap. Okey, saya akan tutup api. Saya akan angkat. Allahumma. Sambal hijau sudah siap. Sambal bekas. Sambal hijau plus bawang guys ya. Bawang dia lebih. Saya lebihkan bawang. Sebab anak-anak saya suka yang bawang lebih. Dia orang tak suka, dia orang kurang makan kalau terlalu lebih cili tu. Kalau lebihkan bawang memang tak makan benda lain. Okay guys, sambal hijau kita dah siap. Okay, seterusnya guys, untuk bagi menambah rasa dia lebih sedap, kita akan tambahkan sedikit rahan limau. Kita
Oh, nampak macam mana sahabat? Okey tak nampak? Tak tak? Tak, boleh buat sendiri. Okay, sahabatku, semoga tutorial yang mudah bagi sahabat-sahabat untuk tiru dan wah, apalagi di next video. Terima kasih sahabatku, jangan lupa like, komen. Assalamualaikum, selamat berpuasa.